Drama bersiri berjudul Madu atau Racun akan mula ditayangkan pada 14 Ogos 2026 di siaran Aichi setiap Jumaat dan Sabtu jam 9 malam. Drama arahan Ira Rahman diterbitkan oleh MIG Production Sdn Bhd. Dibarisi pelakon seperti Alif Aziz sebagai Adli, Mukasha Senros sebagai Azura, Risha Sanda sebagai Nikita, Adil Putra sebagai Fatah dan ramai lagi. Drama ini mengisahkan Azura yang cuba menjadi isteri sempurna kepada Adli, namun ia tidak dipandang suaminya itu. Nikita, seorang wanita muda, menjadi madu Azura dan ianya menjadi konflik. Sesuatu berlaku sehingga mengorbankan nyawa Adli. Apakah sebenarnya yang terjadi? Jangan lupa menonton drama Madu atau Racun.